Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Azrul Amila Amir. Belajar sambil berniaga, bukan semua pelajar boleh melakukannya. Biarpun disertai dengan minat, namun pengurusan masa berkesan antara belajar dan berniaga penting bagi memastikan perniagaan terus maju. Di Universiti Melaya, perkampungan gerai makanan atau Food Court UM Village antara lokasi baru gerai makanan di Ibu Negara. Bagi pelajar, sewaan RM300 hingga RM500 sebulan sama sekali bukan bebanan kepada mereka kerana keuntungan yang diperolehi berlipat kali ganda. Beberapa usahawan pelajar yang ditemui yakin perniagaan mereka yang baru berusia 2 bulan itu mampu untuk terus bertahan. Saya menjalankan perniagaan takoyaki. UM Food Court ni memberi kami peluang untuk mengenali bisnes kami sebagai student. Jadi kami akan tahu bila lepas habis belajar nanti macam mana nak jalankan perniagaan. Sambutan memang menakjubkan. Cuti ke tak cuti ke memang sama sini. So tak ada lah rugi. Tak ada. Memang tak ada rugi. Sebab kalau cuti ada student yang luar negara apa semua tak balik kan. Dia stay sini. Buat setakat ni tak membebankan. Tak membebankan sebab sekarang ni banyak juga sokongan yang diorang lagi kena dengan sokongan daripada segi sokongan moral, sokongan daripada fasiliti, semua tu lah. Pengarah urusan Food Court UM Village, Datuk Sharifuddin Musa berkata, ruang niaga yang disediakan dalam universiti itu amat baik bagi mendedahkan pelajar tentang strategi perniagaan. InsyaAllah mungkin lebih 3 bulan akan datang kita akan tengok ini adalah satu konsep yang belum pernah orang lakukan. Jadi ini adalah konsep pertama. Jadi jika ada sambutan ia berjaya, insyaAllah benda ini akan dibawa ke universiti lain lah. Jelasnya setakat ini 25 buah gerai mendapat sambutan yang turut dikelolakan bekas pelajar dan peniaga luar.